Movie favourite aku of all time nombor 1. Hari tu dah buat top 10. Dah cover nombor 10 sampai nombor 2. Dekat part 1 dengan part 2. Ni consider part 3 lah. Kita cover nombor 1 ni. Dan ramai expect aku akan kata Lord of the Rings. Tapi kalau aku buat top 15, yes, mungkin akan ada Lord of the Rings dekat situ. Tapi dekat top 1 ni bukan Lord of the Rings lah. Sebab ni kan list favourite movie aku of all time. So ikut tekak aku. Aku tak buat movie terbaik sepanjang zaman, tidak. Ini yang aku suka, aku punya preference. So, nombor 1 untuk aku, the whole franchise of Harry Potter, tanpa memasukkan Fantastic Beasts dalam list ni lah. Yes, aku suka gila Harry Potter daripada first movie sampailah movie yang ke-8, daripada Philosopher ataupun Sorcerer's Stone tu sampailah Deathly Hallows Part 2. Wait, what a journey daripada first movie sampai ke 8 movie, konsisten dengan story yang best, lakonan yang mantap, dan macam mana dia orang portray Wizarding World, sinematografi, dia punya background music, soundtrack, props dan everything about Harry Potter daripada first movie sampai 8 movie. Aku suka betul karakter yang ada, story ataupun main mission setiap movie tu. Memang aku risau ni dengan Harry Potter punya series, sebab aku rasa tak perlu pun ada Harry Potter punya series tu, cukuplah dengan movie yang dah ada. Kalaulah nak buat juga series dalam Wizarding World, yelah kita dah ada Harry Potter dengan Fantastic Beasts, mungkin kau boleh buat Founder of Hogwarts ke ataupun story melibatkan ayah Harry Potter dengan Sirius Black dan juga Peter Pettigrew, Remus Lupin, ataupun cerita pasal Voldemort punya origin story ke, story yang lain selain daripada Harry Potter dan juga Fantastic Beasts. Aku rasa ramai je nak tengok, tapi bila kau nak buat balik series Harry Potter ni, benda ni macam jadi gamble ataupun taruhan. Silap-silap ada kemungkinan kau boleh merosakkan franchise Harry Potter dengan series tu. But then, tak nak fikir negatif, aku harap yang baik-baik. Series Harry Potter tu pun walaupun merisaukan, aku still tak sabar nak tengok, and then just harap yang best lah. Dan bila buat series tu, dia betul-betul nak ikut buku kan. Aku ni tak baca buku Harry Potter, tapi aku nak tahu apa lagi aku tertinggal yang ada dalam buku tapi tak ada kat movie. So hopefully that series deliver daripada segi dia punya best dan all the details yang orang yang tengok movie tapi tak baca buku terlepas.